Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok soalan SPM 2025 kertas 1 soalan 20. Antara yang berikut sebatian manakah merupakan bukan hidrokarbon? Dia tak nak hidrokarbon. Okey, bukan hidrokarbon. So kena tahu definisi bukan hidrokarbon lah. Selalunya you tahu definisi hidrokarbon kan? Hidrokarbon ialah sebatian organik yang mengandungi karbon dan hidrogen sahaja. So kalau bukan hidrokarbon, definisi dia adalah sebatian organik yang mengandungi karbon, hidrogen dan unsur lain. Contoh oksigen, nitrogen, fosforus, halogen. Okey, benda gitu. So, kena tahulah formula kimia bagi setiap satu A, B, C, D ni. Option jawapan ni kan. Etanol, formula kimia dia apa? C2H5OH. That is your answer already. Nampak tak? Dia ada oksigen. So, dia bukan hidrokarbon lah. Okey. To confirm, you tengok yang lain-lain. Butuna ni apa? Formula kimia dia. Kalau tak ingat, you kena satu benda you kena tahu adalah formula AMP dia. So, butuna adalah 4 karbon. But 4 karbon kan. So, gantilah C4H2 kali 4 tolak 2. So, it will be C4H6. That is butuna. Memang C dengan H sahaja. So, dia ni hidrokarbon. Okey, diesel dengan petrol ni macam mana? Cikgu, mana saya nak tahu? You have to know. Kenapa you have to know? Kalau tengok buku teks you, pada muka surat 66 ni cerita pasal sumber hidrokarbon kan? Macam mana sumber hidrokarbon ni melalui penyulingan berperingkat. Lepas tu, dia ada gambar ni. Kan dia ada letak, cuba cari kat mana diesel? Diesel kat sini. Ni, diesel. Ini. So, diesel is actually a hydrocarbon lah. Okay. Petrol. Petrol pun hydrocarbon. Cuma bilangan karbon dia berbeza dengan diesel. Itu sahaja. Tapi, dia tetap juga hydrocarbon. Ni. Alright. So, jawapannya tadi adalah A. A tu pun daripada jawapan A, you dah nampak dah jawapan dia. Cuma it's just to confirm that B, C, D memang hydrocarbon. Depa tiga ni adalah hydrocarbon. Hanya ada hidrogen dan karbon sahaja. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.